Hello, good morning sahabat semua. Hari ni Eric nak masak ayam berempah. Okey, dekat sini Eric silakan bahan-bahan untuk memerap ayam. Kita ada bawang Holland, ada bawang merah 2 biji, bawang putih, daun kari dan serai. Dekat sini Eric sediakan beberapa batang serai sajalah. Eric pun tak tahu berapa batang ni. Okey, jom kita masak. Okey, bahan-bahan ni kita blender kecuali daun apa ni? Daun kari ni je kita tak blend. Alright. Okey, kita masukkan ke semua bahan-bahan ni tadi ke dalam blender. Jom kita blend. Okey, kita punya bahan-bahan tadi pun kita dah blend. Dan kita masukkan ke dalam ayam. Dekat sini Eric gunakan bahagian paha ayam. Okey, Eric masukkan 1 sudu serbuk kunyit. Dan Eric masukkan 2 sudu garam. Dekat sini Eric gunakan garam saja. Pada anda nak tambah serbuk perasa ke, kan, tu terpulanglah. Seterusnya kita rata-ratakan kita punya ayam. Kita tekan supaya dia sebati. Okey, dekat sini Eric perap ayam ni selama 30 minit, lebih kurang setengah jam lah, untuk dia punya rasa dia meresap ke dalam. Okey, ke dalam daging. Hampir terlupa pula. Kat sini kita masukkan daun kari. Eric gunakan banyak sedikit lah daun kari. Okey, kita punya ayam pun dah digaul rata. Dah bolehlah kita memerap dia lebih kurang 30 minit. Kalau anda nak perap dia semalaman lagi bagus. Okey, stay tune. Okey, kita masukkan minyak masak. Minyak kita pun dah panas. Masukkan ayam.
Ayam kita pun dah masak. Lengkap lagi. Tak apa, biar macam tu. Dekat. Okey. Ini dia. Kau cabut kulit-kulit, ambil je lah terus. Okey guys. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa mencuba resepi ini. Bye bye.